Dua bintang Al-Ahli Riyad Mahrez dan Ivan Toney akui kehebatan JDT menjelang aksi suku akhir ACL Elite pada Jumaat ini. Walaupun Al-Ahli bakal beraksi di laman sendiri, namun Mahrez dan Toney mengakui bahawa Harimau Selatan bukanlah pasukan yang boleh dipandang sebelah mata. Bekas bintang Manchester City itu menyatakan bahawa JDT telah membuktikan kualiti mereka dengan menyingkirkan kelab-kelab besar Asia sebelum sampai ke tahap ini. Kami melihat bagaimana mereka beraksi sebelum ini. Mereka mempunyai semangat juang yang tinggi. JDT mempunyai mentaliti pemenang dan kami perlu berada pada tahap 100% jika tidak mahu dikejutkan oleh mereka, ujar Mahrez dalam satu sesi temubual di Jeddah. Sementara itu, penyerang berbisa Ivan Toney menganggap benteng pertahanan JDT sebagai cabaran besar buat pasukannya. Saya telah menonton beberapa aksi mereka. Pertahanan mereka sangat kental dan mereka sangat pantas dalam melakukan serangan balas. Kami tidak boleh memandang rendah keupayaan mereka. JDT datang ke sini untuk mencipta sejarah, dan itu yang membuatkan mereka sangat berbahaya, kata Ivan Toney. Peminat bola sepak tanah air pastinya mengharapkan magis daripada barisan pemain JDT seperti Bersun da Silva dan Arif Aiman untuk terus melakar kejutan di bumi Arab pada Jumaat ini.